Cover set ni plastik je kot. Pasal mahal sangat? YY Pang mari, sebenarnya harga cover set bukan pada kos material plastik saja. Jom mari kita tengok ada apa-apa kos utama yang lain. Pertama, kos acuan atau injection mold di belakang saya ni. Biasanya, ia memerlukan 7 atau 8 acuan untuk satu model motor dan jumlah kosnya mencecah 1 juta untuk satu jenis motor sahaja. Kedua, kos operasi kilang seperti mesin injection molding, electricity, penyelenggaraan mesin dan juga tenaga pekerja. Ketiga, proses lepas molding seperti trimming, painting, lacquer dan QC. Setiap proses ini menambah kos dan masa pengeluaran. Dan ia belum termasuk kos pembungkusan, penyimpanan stok dan penghantaran. Jadi bila anda beli satu set cover set, anda bukan sekadar bayar untuk plastik saja, tetapi seluruh proses untuk memastikan cover set anda cantik, kemas dan berkualiti. Anda berpersoalan pasal botol? Komen di bawah dan jangan lupa follow kami.